tahun 88 saya pergi belajar di kursus anjuran Amara sebagai seorang usahawan lah. Okay. Jadi masa tu suara saya rosak. Suara saya rosak masa tu. Jadi saya tak fikir apa-apa lah. Cuma masa yang sama saya pergi kursus, yang si Lee ni semua, dia dapat job. Orang kahwin lah, nak jalan juga kan. Okay. Worker tak ada tapi jalan lah. Itu yang dia jumpa worker baru. Nama dia Harry. Harry daripada sekarang ni dia kumpulan strategi. Okay. Saya tak tahu apa kursus. Kita mana ada konten tu. Ya, betul. Jadi saya balik tengok studio. Siapa drama saya tu? Siapa worker saya tu kan? Saya tengok, dah juga worker ni bagus juga suara dia kan. Okay. Jadi saya beri lah. Aku duduk luar. Itu, saya tanya Lee. Aku nak main apa Lee? Nyanyi dah tak boleh. Gitar pun tak boleh. Kau main second dengan keyboard je lah kata. Okay, saya pun ambil tugasan tu. Okay. Alright. Saya tak terfikir pun saya akan jadi vokal balik. Okay. Masa saya suara rosak masa tu. Okay, alright. Jadi dalam masa yang sama, bila kita dah belajar kursus macam mana nak ni, jadi saya nak develop lah tu. Jadi saya buat satu jadual 3 bulan kita mesti hantar demo.